Untuk tutorial kali ini kita akan sama-sama buat graf bar chart untuk social media user trend dari tahun 2022 sehingga tahun 2026. Graf bar chart selalu digunakan oleh profesional kerana graf bar chart ini lebih menunjukkan data yang senang faham, sangat visualize. Contoh, kita boleh dengan sekali imbas kita boleh tengok Instagram macam mana dia punya user trend dari tahun 2022 sehingga tahun 2026. Dan kita juga boleh sekali imbas kita boleh tengok platform mana yang drastik turun untuk dalam masa 5 tahun ni. Daripada sekali pandang kita dah boleh tengok Facebook nampak penurunan yang sangat ketara. Sebab tu profesional ramai yang menggunakan graf bar chart untuk dalam setiap report ataupun presentation diorang. Jadi macam mana nak kita buat graf bar chart ni? Jom kita buat sama-sama. Okey. First sekali, kita perlu ada satu raw data untuk menunjukkan trend sosial media daripada tahun 2026 sehingga dari tahun 2022 sehingga tahun 2026. Okey, first sekali kita make sure table ni adalah dalam bentuk table Excel. Cara nak tahu, klik sini dan klik di table design, dan step yang pertama kita select semua data ni, pergi ke insert, pergi ke, untuk senang kita boleh je pergi ke recommended chart. So daripada sini Excel dah propose mana-mana chart yang boleh bersesuaian untuk data ni. Contoh, Excel boleh suggest cluster column ataupun stack column ataupun cluster bar. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan buat cluster column, graph bar chart. So tekan OK. Okey, ini adalah first data yang Excel keluarkan dari first bar chart yang Excel keluarkan daripada raw data ni. So yang kedua, kita boleh pilih chart design dekat atas ni. Dekat atas ni kita boleh ada banyak design, so kita boleh tukar mengikut apa yang kita nak. Dia ada style 3, style 4, style 5. So korang boleh pilih apa style yang korang rasa sangat senang difaham dengan data korang. Jadi untuk tutorial kali ini kita pilih style yang style 6. Okey. Selepas ada data ni, kita tukarkan chart title kepada title social media user trend from 2022 to 2026. Okey. So macam mana kita nak gelapkan belakang ni? Kita klik dekat sini. Kita pergi ke format. Kita pergi ke shape fill. Kita boleh tukar apa-apa color yang kita nak. Color hijau, color ungu, color orange. So untuk tutorial kali ini kita akan guna color hitam sebab color hitam lebih senang nampak. Bila kita buat color hitam, tulisan akan nampak gelap. So kita kena tukar color wording ni pada color putih. Klik dekat social media user trend, pergi ke text fill dan pilih color white. Kita klik dekat where exist ads ni, pergi ke color fill dan tukar ke color white. Dan pergi ke exist horizontal, tukarkan kepada color white. Dan pergi juga ke series legend, tukarkan kepada color white.
Okey, next kita tukarkan background graf ni kepada color putih. Sebab kalau color hitam agak gelap, jadi data tak mudah nak nampak. So, klikkan di area sini. Make sure petak dekat table ni hanya yang keluar. Sebab kalau kita klik dekat luar ni, petak dekat luar ni maksudnya keseluruhan table akan ditukarkan mengikut color yang kita pilih. Kalau kita nak tukar hanya dalam ini sahaja, kita tekan dekat sini. Make sure ada kotak kecil ni dan pergi ke format, pergi ke shape fill dan tukarkan kepada white background. Okey, next kita nak munculkan value dekat setiap number, setiap bar chart ni. Pergi ke klik ke graph bar, klik ke table ini, pergi ke chart design, pergi ke add chart elements dan pilih data label. Dekat sini ada beberapa jenis yang kita boleh pilih, sama ada kita nak center ataupun insert end, insert base, offset end ataupun data callout. Ikut kesesuaian masing-masing. Kalau data callout ni agak nampak messy, so untuk kali ni kita pilih outside end. Tapi bila kita tengok outside end, ada value yang bertindih antara satu sama lain. Jadi kita boleh tukarkan value ini kepada, tukarkan dia punya position menjadi horizontal. Macam mana nak buat? Vertical. Macam mana nak buat? Klik kanan, pergi ke format data label, pergi klik balik ke sini, pergi ke size and properties, text direction, pilih rotate all text 270 degree, follow by TikTok, follow by YouTube, Facebook, okay, next kita tukarkan color value ni mengikut color bar chart setiap social media platform ni. Untuk Instagram kita tukarkan kepada color biru, pergi ke home, pergi ke font color, tukarkan kepada color biru gelap dan boldkan value. Dan untuk TikTok, color orange, kita tukar kepada color orange. Dan YouTube, kita tukarkan kepada color hijau. Dan Facebook, color biru. Dan juga WhatsApp, color purple. Sekarang chart kita agak susah nak nampak sebab tahun ada dekat horizontal axis dan kita nak tukar Instagram dekat horizontal axis. So klik pada chart area, pergi ke select data, klik switch for column dan tekan OK. Jadi dengan platform dekat table ni, kita akan mudah nampak penurunan ataupun kenaikan social media user untuk setiap social media platform. So that's all untuk tutorial kali ini.